I just want to say that aku minta maaf lah. Apa kenangan yang paling kau rindu masa kau dengan ayah kau ada? Paling rindu Ramadan tahun lepas. Tahun lepas lah? Ya, tahun lepas lah. Dia pernah ajak aku pergi makan kat kafe. And then at the same time dia sambut birthday aku. Ya, masa tu aku ingat lagi, air mata dia menitik. That is paling Air mata dia menitik as if dia tahu yang dia nak gerak. I don't know, like maybe. Yalah. Kalau kau boleh cakap something kat dia sekarang, kau nak cakap apa? Mungkin he's up there listening ke? I just want to say that aku minta maaf lah. Aku ni dah lama tak jumpa dia. Masa dia pergi pun, sebelum dia meninggal, aku tak ada jumpa dia. And then masa dia pergi, aku menyesal lah tak jumpa dia. That's it lah.